Hello, what's up guys? Welcome back, it's me Yin. So hari ni kita nak buat apa? So konten kali ni kita akan tunjukkan macam mana kita berniaga. Kita tak payah modal besar-besar. Kita mulakan dengan apa yang kita ada je, orang cakap. So bawah RM50. Sekarang ni kau ada 50 tak? Sekarang ni aku ada 50 je. RM50. So kita gunakan je dengan apa yang kita ada. Fikir punya fikir. Aku tahu. Aku ajak kawan-kawan aku berniaga air dengan modal bawah RM50 je. Assalamualaikum bang. Ada nak beli air bang? Bang ada nak beli air ke? Haus. Alright. Kita punya customer pertama. So you want water? Aduh, jangan dikejap. Jangan dikejap. Kita betul yang kita buat sebab kita dah kesetujukan masa lah. Dah nak gelap lah. Bos! Ha? Tak mau beli ke? Tak nak beli? So guys, kita orang decide untuk jual air jagung. Jom kita sambung tengok video persiapan kita orang. Okay guys, so kita sekarang dalam perjalanan nak pergi beli barang-barang lah untuk kita buat preparation. So kita akan beli dia punya pati ataupun cordial dia, cordial air. Kita beli gula sikit, so kita beli bahan-bahan dia lah. So stay tune, let's go. Mana duk cordial? So guys, kedai pertama tak ada lah. Kat mana lah nak cari kita punya cordial tu? Kedai biasa ke? Kedai biasa mana? Kedai runcit tu lah. Okay, let's go. Lepas tu saya mencari. Ni dah belayan dulu? Ya. Serius buat cakap sama lu dah belayan lah. Beli satu lah? Satu je? Cukup, confirm? Ada ke tak? Macam mana? So guys, sekarang ni kita ada masalah guys. Masalah dia adalah kita tak jumpa box untuk kita nak letak air tau. Sebab kita nanti kita nak letak air tu dalam box tu kita nak letak ais. So dia akan kekal dingin dan sejuk lah. Mana tu? Real tu? Ni kalau tak ada konten korang ni. Kita pergi tengok. So jom kita tengok dulu. Harap-harap ada lah. Kan nak bagi orang air dah tak sejuk. So guys, kita pergi cari dulu sekejap. Jadi kau pukul. Okay. Kau nak bagi 3 bus tak? Kita nak sedekah air. Sedekah air ya? Sedekah air. Ni, entah sufi ya? So lepas je kita orang cari semua barang, ini list barang yang kita orang dah beli dengan modal bawah RM50. Okay, so sekarang kita akan bancuh air untuk kita buat. Kita buat air apa? Kita buat air jagung. Air jagung. So kita punya strategi kali ni kita akan jual air jagung dekat tengah panas Jangan confirm beli ni. InsyaAllah. InsyaAllah. So kita buat jagung padu. Jagung padu. Let's go. Straight from Klang, Colombia. Okay guys, so sementara kawan kita Kai buat air, kita buat persiapan, kita akan unboxing kita punya packaging botol. Let's go. So botol ni aku beli dekat online je. So let's go, kita unboxing. Produk pertama kita air jagung Yin. So ini kita punya packaging Rasa macam mana? Ngaman. Mesti ngam punya lah. Nak tak nak mesti kena ngam lah, dah beli kan. So inilah packaging dia. Kita akan jual dalam 20 botol untuk kita punya perniagaan bawah RM50. So korang boleh berniaga. Saya tak ada alasan lah. Ada bluetooth ke? Betul. Okay, so guys, kita apa-apa pun kita basuh dulu botol kita ni. Make sure kita jaga hygiene kebersihan. Let's go. Oi, cepat woi, betul. Oi, sabar. So sebenarnya aku nak letak bagi cantik sikit dia punya packaging, nak letak stiker muka aku ke kan. Tapi kita tak sempat lah, tak ada masa. So kita kosong Mana tahu kalau bisnes ni jalan, lepas ni kita boleh keluarkan produk ni tu kita akan jual as part time kan. Lepas ni pergi mana-mana tempat jual. Jadi memang tarik. Let's go, saya tarik. Kau kena rasa air jagung ni tuan. Sedap ni, padu. Kita punya produk dah standby kita dah letak ais. Ui, ni memang sejuk dalam minum ni. Dapatlah kita pergi tempat-tempat yang macam tepi pantai ke apa kan. Tempat yang hangat. Tempat-tempat yang panas, mesti nak air. Lepas tu dia rasa pula air jagung padu. Okay guys, so kita dah standby semua barang. Sekarang kita nak bergerak. Kita dah packing dulu, masukkan barang semua dalam kereta. Kita akan bergerak ke location untuk kita berniaga. Let's go. Kita tengok berjaya tak berjaya kita menjual dengan perniagaan kecil kita orang ni, bajet bawah RM50. Kita tengok macam mana. Kau rasa macam mana? Berjaya tak berjaya? Tengok sampai habis.
Okay guys, so kita dah sampai kat tempat projek kita. Kita tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ramai tak orang beli air kita. InsyaAllah Kalau orang tak beli dah rugi tu. Kita orang buat dengan Betul. penuh kasih sayang kot. Kasih sayang dah padu ni. Tengok sikit air dia. Wih, bal. Sejuk ni. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. RM200 pula. Betul ke begitu baik? Betul ke? Okey guys, 20 botol jumlah keseluruhan air yang kita orang bawa. Sebotol kita akan jual RM4 dan kalau customer ambil 3 botol kita akan jual dengan harga combo iaitu RM10. Adakah kita orang mampu untuk menjual ke semua 20 botol ni? Jom kita sambung tengok video. Assalamualaikum bang. Ada nak beli air bang? Air jagung. Air jagung bang. Kau awal-awal panas tak ada? Okey. Okey. Kak, ada nak beli air? Air jagung. Tak ada. Sama. Assalamualaikum. Bang, mancing layang-layang bang. Bang ada nak beli air ke? Haus? Tak ada. Okey. Okey. Nanti bang, sama. Tak apa, kita teruskan je. Tak kapan tak dapat. Tak apa. Kita akan cuba. Kameraman jauh sangat. Bang, ada beli air bang? Ada bang, jagung bang. Jagung padu ni. Okey. Tak ada benda air. Air. Air jagung. Tak ada. Alright. Assalamualaikum Cik. Ada nak beli air? Tak ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Kak. Ada nak beli air? Jagung. Okey. Tak ada. Assalamualaikum Kak. Ada nak beli air Kak? Air jagung. Tak ada. Alright, terima kasih. Ada nak beli air Kak? Tak ada. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kita tengok kan, siapa yang dah pandang kita terus pergi. Ada nak beli air jagung bang? Kau haus ke? Tak ada? Okey, terima kasih. Baik, semua. Sorry kacang Nanti. Hello. Haus ke? Ada nak beli air? Okey. Okey. Oh, cantik Bang, air bang. Minum tak ada bang, jagung ada. Okey. Kau tak baca bismillah ya kau ni. Kita sebelum turun kereta dia dah bismillah. Bang nak air bang? Air jagung. Jagung. Boleh? Cantik. Let's go, customer pertama kita ya. Let's go. Satu RM4 bang. Kalau 3 10. 3. Mantap. Oh, baru orang pertama beli bang. Semua jagung tak? Semua jagung. Oh. Alright. Terima kasih. Terima kasih bang. Let's go boy. Kita punya Ni akak depan ni. Kita punya customer utama. So bila dah macam ni, kita apa? Ada semangat lah. Dia jadi semangat dan hilang ah. Extrovert tu. Introvert. Introvert. Ada nak beli air bang? Ada nak beli air? Abang jual apa tu bang? Jual air apa? Air soda. Kita swap lah. Tukar. Saya beli kat abang beli kat saya. Air jagung. Ya jagung. Semua jagung. Satu RM1. Satu RM4. RM4. 3 10. Boleh? Boleh? Boleh bang. Berapa nak beli? Satu. Okay, let's go. Customer kedua kan. Alright bang, dah masuk. Okey, ngam. Terima kasih bang. Air bang berapa? Berapa? Okey, Milo. Let's go. Okey. Mesti selamat datang. Terima kasih. Baik, selamat. Nama apa? Kita kiri. Nampak tak strategi dia? Sistem butter. Dia tak butter juga. Kita beli lah. Kita beli kat dia, dia beli kat kita. So saling support lah. Yes. Bang, ada air? Nak beli air jagung? Tak ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum bang. Ada nak air bang? Air jagung bang. Air jagung bang. Ada ke nak kok haus ke? Lepas makan tu. Tak apa, tak ada perasaan bang. Abang jangan risau. Okay. Boleh bang. Boleh. Okey. Alright. Jadi kalau 3 10 satu 3 10. Kita punya combo. Alright bang, terima kasih. Assalamualaikum bang. Ada nak air bang? Air jagung. Alright, terima kasih. Hello. Ada nak air ke? Tak ada. Okay, thank you. Assalamualaikum bang. Ada nak air jagung ke bang? Tak ada. Okey. Assalamualaikum bang. Ada nak air bang? Kok haus ke? Tak ada. Okey. Alright. Hello brother. Hello brother. Do you want water? Don't want. Jagung drink. Jagung. Don't want. Okay. Thank you. Assalamualaikum bang. Ada nak air bang? Air jagung. Air jagung. Assalamualaikum. Ada nak air bang? Air jagung. Satu RM4, 3 10. Tak nak? Okey. Kopi tak ada. Okey bang. Okey. Terima kasih. Ni? Saya. Bukan eh? Ini bukan customer. Do you want water? Bodoh, jangan dikejar. So, location pertama kita mampu jual 11 botol. 2, 4, 6, 8, 10. 9. 9 botol je. 9 botol. So, kita pergi ke next location. Macam mana guys? Perasaan kau? Perasaan aku lah.
Masa first kali orang tu beli tu, oi. Oi. Masa ada hikmah ni. Ada Imam. Masa ada Hikmah maksudnya? ni. Ada orang akan beli lagi lah, aku cakap. Faham? And then sampai berapa customer? 5? 4? 4 customer Customer. Lepas tu semua beli 10 kan. Ya, Ada seorang yang beli satu. Tapi aku tak pernah se-extrovert itu Aku sebenarnya orangnya yang pemalu dan sopan santun. Tapi hari ni aku cuba menyelami dunia perniagaan. Lepas tu kita kena buang malu kan. Okay lah. Macam tu lah. Kalau kau malu kau tak dapat sale lah. Betul? So aku tak tahu dia rasa puas lah bila orang beli. Harap-harap diorang minum tu sedap lah. Kalau diorang tengok video ni, harap kau komen lah. Mana tahu sedap ke tak sedap ke. Nampak bila kita macam mana kan kita banyak kena reject kan. So semakin kita orang kata kita try akhirnya diorang beli kan. So tak semua rejection tu rejection yang negatif lah. Kadang-kadang rejection tu untuk buatkan kita lagi Bersemangat. kuat kan. Kuat hati kita. Sebab bila dah terbiasa kena reject, kita dah tak ada rasa apa sangat bila kena reject lagi kan. So jom kita dah sampai ke location kedua. Kita tengok dulu macam mana. Kita try jual. Kita tinggal 11 botol lagi. 11 botol. Let's go! Let's go. Jom kita tangkap mangsa. Tangkap mangsa. Let's go. Tengok bang, ada nak air bang? Tok kau haus ke? Air jagung bang. Ada ke? RM4 satu bang? RM4 bang. 3.10. Boleh. Satu. Let's go. 2.8 bang. 3.10 bang? 3.10 bang. Cantik. Betul buat sendiri bang. Okey bang, terima kasih bang. Alright. 3 botol lagi dah sold. Terima kasih dekat brother-brother yang beli. Daripada yang support Assalamualaikum kak. Ada nak beli air kak? Dah ada air dah? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum bang. Ada nak beli air bang? Air jagung. Okey. Terima kasih. Mantap. Macam ni guys. Lagi 8 guys. Sampai ke hujung dunia Bismillah ya Allah. Sampai hujung dunia ni. Ni effort berniaga Effort Kita bawa sikit tu. Orang yang berniaga betul-betul tu. Betul tu. Dia lagi struggle tu. Kak, air. RM1. 3.10. 3 Okey, Okey, okey. cantik. Okey kak, terima kasih Okey. Amin. Let's go. Terima kasih Kat sini kita nak berjaya jual 6 botol. Tinggal lagi 5 botol. 5 botol je. So, kita akan ke next location. Kita akan buat operasi kat sana mencari mangsa seterusnya. Yes sir. Let's go. Kita buat ikhlas hati bayaran. Let's go. Okay, so guys, sekarang kita tukar cameraman tadi. Dia menjual pula bagi dia rasa pengalaman berkicap macam ni. So kita dah tukar location. Tinggal 5 botol je lagi kan. Kita kena habiskan sebelum pukul 7. Sekarang dah Lagi 10 minit. 6.50 lah. Lagi 10 minit guys. So kita kena habiskan sebelum gelap. So bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada orang beli habiskan. Tolong kita orang. Go. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Ada nak beli air bang? Okey, terima kasih. Assalamualaikum bang. Ada nak beli air bang? Air jagung. RM4 je satu. Follow kau sekarang. Hai bang. Mau beli air bang? Air jagung. Satu RM4, 3.10. Jagung tak? Lain daripada jagung? Tak ada. Okey. Milo dah habis dah. Terima kasih. Assalamualaikum bang. Ada nak air bang? Okey. Bos. Mau beli air ke bos? Tak mau beli ke? Tak nak beli? Tak apalah, thank you. Asal kau gelak? Assalamualaikum bang. Assalamualaikum kak. Nak beli air tak? Terima kasih. Assalamualaikum bang. Ada nak air bang? Air jagung. Tak ada. Sampai sekarang aku fikir kita betul ke kita buat Assalamualaikum bang. Assalamualaikum kak. Nak beli air? Terima kasih. Assalamualaikum kak. Nak beli air? Nak beli air kak? Sama. Okay, try. Try. Kita try tukar plan Okay. Sekarang ni kita try. Tukar Kita plan. cakap bayar nasi ikhlas hati. Berapa pun dia nak ambil dan bayar nasi ikhlas hati. Sebab kita dah keseluruhan masa lah. Dah nak gelap lah. Yo. Assalamualaikum bang. Nak air? Air jagung. Seikhlas hati. Sikit hati je bang. Ambil berapa Serius, pun. kita nak ambil bayar stop kan? RM1 pun untuk 3 ke tak kisah. Cuk apa boleh? Ha? Dia tinggal 5. Tinggal 5 bang. Abang nak berapa? Bagi. Semua? 2. 2. Abang nak balance ke? Tak apa. Alright, terima kasih bang. Terima kasih. Bila kita buat bayaran seikhlas hati, orang Malaysia ni dia baik hati tau. Kalau kita cakap seikhlas hati, dia akan bagi lebih. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum kak. Nak beli air? Bayaran seikhlas hati je. Nak ambil berapa pun boleh. Air jagung. Terima kasih. Assalamualaikum bang. Ada nak air bang? Abang bayar berapa pun boleh. Air jagung. Tuan nak bagi Tinggal stok lagi bang. 3. Abang bayar berapa pun boleh. RM1 untuk 3 pun kita orang jalan. Tak apa, okey. Terima kasih. Okay Mat, sana dah tak ada orang Mat. So tinggal 3 botol lagi Mat. Ya. Rezeki. Let's go. Ya bang? Ya bang. Air jagung je. Tinggal 3 lah. Tinggal 3. Ambil 3 bang.
Tak kisah bayar berapa. Abang tak kisah banyak ambil. Ambil dengan Kita nak Terus. Kita nak beli Terus. stok. Nak beli dengan stok. Suara malam ni. Tak kisah. Apa? Abang baba je. Baba. Ikhlas betul. Kita deal lah, kita salam ah, kita salam ah. Hei, jangan bang. Tiga-tiga eh? Tiga-tiga eh? Okey, cantik. Dari mana bang? Oh, Kelang. Kau tengok last customer orang Kelang juga. Orang kampung. Let's go bro. Kita tengok budak-budak Kelang semua support. Okay bang. Okay, so sekarang kau tengok dah habis dalam ni, dah kosong. So, task kita berjaya. Berjaya. Let's go. Okay guys, setelah kita orang habis je jual 20 botol tadi, kita orang dapat sell sebanyak RM70. Tolak modal kita orang mula-mula tadi iaitu RM50. Kita orang ada keuntungan RM20. Alhamdulillah. So kita dah berjaya jual semua air-air kita dalam masa 1 jam setengah lah. Kita berjaya jual 20 botol. So kalau kau tanya perasaan aku aku rasa satu peniaga-peniaga macam ni tak senang lah. Dia struggle. Dalam masa yang sama aku rasa kepuasan lah. Kepuasan bila kita dapat menjual. Lepas tu orang bagi kita duit kan. Kita macam best lah kat situ. Kita lagi macam semangat. Kalau macam kau, apa perasaan kau kan? Apa yang kau belajar hari ni dengan berniaga macam ni? Aku rasa kita kena buang introvert tu lah masa nak jual barang-barang kita kan. Aku rasa macam nak buat lagi tu. Ya, serius lah. Nak buat konten macam ni. Ke macam korang okey lah nak buat konten ni lagi lah. Sedikit sebanyak pengalaman daripada aku lah. Sebab aku pun bukan selalu macam ni. Jarang-jarang lah. Yang ni kali kedua ke kali ketiga. Aku sangat happy lah bila berniaga macam ni kan. Kau jangan kacau aku. Korang tengok sendiri lah. Apa, kita 20 botol tadi tu. Tinggal ni je. Dah habis lah kita. Dah habis lah. Kira macam mana cakap lah. Senang cerita korang layan lah. Kalau happy sangat, kau suggest lah. Kau suggest lah apa benda yang kita nak kena buat lagi lepas ni. Okay, kalau korang suka video macam ni lagi, korang boleh subscribe, like dan share video ni kat kawan-kawan. Kalau korang ada challenge ataupun idea apa-apa konten lepas ni, kau boleh komen juga kat bawah. Jumpa korang lepas solat Jumaat minggu depan. Ciao.